Dol. Dol Said. Bapaku pangkat besar. Berbelanja pun besar. Tapi satu hari bapaku pergi meninggalkan kami. Ibu tidak bekerja dan tidak mampu menampung pembelajaranku. Aku teringat duit yang aku simpan selama ini. Aku gunakan duit itu untuk terus belajar. Akhirnya, kini aku berjaya. Sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan? Apa maknanya? Akif, apa maknanya? Itu kan peribahasa. Maknanya, kita kena bersedia atau berjaga-jaga dalam menghadapi apa-apa perkara atau kemungkinan yang datang. Lebih-lebih lagi, perkara-perkara yang tidak dirancang. Kenapa tercengang? Panjangnya. Langsung tak faham. Dah, tak faham tak apa. Cepat minum. Akif, sambil kita orang minum, ceritalah. Cerita apa? Alah Akif, cerita pasal peribahasa tu lah. Mesti ada kan? Mestilah ada. Ceritalah. Nak ceritalah ni. Sabar. Pada zaman dahulu, Hari ini, juara akan berlawan di garang. Pertandingan ini akan diadili oleh Sajin. Pemenangnya juara si Ayam Gagah. Hadiahnya ialah sebukit cacing tanah. Ya. Tak apalah. Aku tak makan cacing. Ayam-ayam sekalian, kalau nak makan, silakanlah. Hairan, ayam tak makan cacing. Jadi dia makan apa? Yang lagi hairan, dia tak tinggal di hutan ni pun. Iya. Habis tu dia tinggal di mana? Apa rahsia kemenangan kau, hai juara? Rahsia? Tiada rahsia. Hanya perlu makan makanan yang berkhasiat dan cukup rehat. Siapa? Mana ayam tu hilang? Tadi di sini. Dah rugi. Kalau tidak, kenyang aku berhari-hari. Terima kasih, Kancil. Kalau tak, mesti aku dah jadi makanan si ular sour tu. Sama-sama. Dalam hutan tak boleh bising-bising. Binatang kecil macam kita ni sentiasa diperhati. Silap-silap kena tangkap. Kecil. Mana ada aku kecil? Aku kuat. Gagah.
Tapi kau tetap ayam. Enak dimakan. Yelah, aku tak nak masuk hutan dah. Kenapa kau ikut aku? Oh, aku dengar kau tak tinggal di hutan. Jadi, aku nak lihatlah tempat tinggal kau di mana. Aku tak tinggal di hutan. Sebab aku bukan ayam hutan. Jadi, kau ayam apa? Ayam belaan. Aku tinggal di dalam reban. Aku ada tuan. Dia siapkan semua keperluan aku. Iyu? Tak percayalah. Tak percaya? Tengok. Wah, Tak percaya? Tengok. wah. Ini tempat tinggal kau. Cantik dan bersih. Mestilah. Tuan aku sayangkan aku. Tiap-tiap hari dia kemas dan bersihkan reban aku ini. Bila tiba waktu makan, dia akan panggil aku. Aku makan sampai kenyang. Aku tak pernah rasa lapar. Sebab tu aku sihat dan gagah. Wah, bertuahnya kau juara. Makanan, yay! Makanan, yay! La 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 la. Makanan, makanan, la 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 la. Ambil kau. Padan muka kau semut. Berani kau curi makanan aku? Maafkan aku, ayam. Aku bukan ayam. Aku juara. Juara! Tenang juara. Jangan pijak semut tu. Mesti ada sebab semut ambil makanan kau. Betul? Aku tengah kumpul makanan untuk menghadapi banjir. Banjir? Kau tak tahu, kemungkinan banjir besar akan melanda. Jadi? Kenalah kumpul makanan yang banyak untuk menghadapi banjir. Kerana kita tak tahu bila air akan surut. Kita juga kena cari tempat tinggal yang selamat. Betul tu, aku pun kena bersedia. Terima kasih semut kerana bagi tahu. Kesian kau. Banjir besar ke? Kecil ke? Aku tak kisah. Aku tak perlu buat apa-apa. Sebab aku ada tuan. Ambillah semua. Aku tak suka kongsi makanan. Nanti tak cukup. Terima kasih, juara. Tapi, kau tak nak ke simpan untuk menghadapi banjir nanti? Janganlah kau risaukan aku. Aku ada tuan. Setiap hari dia akan bawakan makanan. Macam mana kalau banjir dan tuan kau tak datang? Banjir ni akan menyusahkan manusia juga. Bukan hanya binatang seperti kita je. Tuan aku mesti dah fikirkan caranya. Dia tak akan biarkan aku kelaparan. Hujan lagi.
Kesian. Hujan-hujan ni sedap tidur. Mana tuan aku ni? Tak berapa hari tak datang bagi makanan. Takkan dia lupa aku? Aku lapar. Tak boleh jadi ni. Wah. Hah? Bocor ke? Kenapa ni? Panjangnya air. Kesian juara. Juara tewas tanpa berlawan. Lain kali, sediakan payung sebelum hujan. Apalah aku ni? Ayam tu terus berkokok sampai hilang suara. Tapi tak ada siapa peduli. Kesiannya. Sampai hati tuan dia tinggalkan ayam tu. Dia rasa. Bila semua nasihat, tak nak dengar. Betul tu. Semut yang untung sebab dia dah siap sedia menghadapi apa-apa bencana yang akan datang. Itulah makna peribahasa, sediakan payung sebelum hujan. Kan Aki? Betul. Pandai Aris. Ara dah faham makna sediakan payung sebelum hujan tu? Ya. Apa maknanya? Sediakan makanan dan tempat yang selamat sebelum banjir. Salahku Aki. Kalau ikut cerita tadi, tak salah. Betul lah. Kalau dah habis minum, mari kita sambung perjalanan kita. Tapi kan Aki, Kenapa Aris? kan kita bawa bekal makanan. Kenapa tak makan? Tu namanya sediakan payung sebelum hujan. Persediaan awal sebelum abang lapar dalam perjalanan. Aki tunggu. Alamak! Macam mana boleh tertinggal? Aki
dah letak tu kat tangga. Cuai betul laki. Ada apa dalam beg tu? Ada baju hujan. Aki dah tahu mesti hujan punya. Jadi, Aki sediakanlah semua tu. Wah, sediakan payung sebelum hujan. Ya, Lagi, sekarang macam mana? macam mana lagi? Kenalah duduk sini, tunggu hujan reda. Tip tap, hujan dah turun. Tip tap, hujan dah turun. Tip tap, baju dah basah. Mari kita ambil payung. Tip tap, hujan dah turun. Tip tap, hujan dah turun. Tip tap, baju dah basah. Mari kita main hujan. Aki, kita nak pergi mana ni? Jauh lagi ke? Jauh lagi. Sabarlah. Alah. Kalau nak cepat, kayuhlah laju-laju. Aki, tunggulah. Lagi.